Untuk para wanita yang suka makeup, dengar ini. Boleh ke jamak maghrib dan isyak supaya makeup tak hilang? Jawapannya tak boleh. Pertama sekali, kita kena jelas solat adalah ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rukun, syarat dan juga waktunya. Jadi tidak boleh seseorang menukar hukum ataupun memberi keringanan kecuali dengan dalil yang sahih daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma' ulama'. Jadi, isu wanita jamak kerana makeup tidak dibenarkan untuk jamak semata-mata sebab nak kekalkan makeup. Ini kerana makeup bukan darurat dan bukan hajat syar'i yang diiktiraf untuk mengubah hukum solat. Ulama hanya membenarkan jamak qasar bila ada sebab yang muktabar. Contohnya, musafir perjalanan melebihi 2 marhalah iaitu 81 km dengan tujuan yang harus. Yang kedua, hujan lebat yang menyukarkan untuk ke masjid ataupun kesulitan luar biasa, kecemasan seperti sakit tenat, bencana alam ataupun keadaan yang bahaya pula. Manakala makeup pula ialah ia termasuk perkara duniawi iaitu pilihan sendiri bukannya darurat. Jika makeup hilang bila berwuduk atau solat, itu perkara biasa kerana syariat meletakkan ibadah lebih utama daripada penampilan. Kesimpulannya, tidak boleh menjamakkan solat hanya kerana mahu menjaga makeup. Sebaliknya, seorang muslimah mestilah mendahulukan kewajipan solat mengikut waktu. Makeup boleh dipakai semula selepas solat, tetapi solat yang ditinggalkan pada waktunya tidak boleh diganti dengan alasan kecantikan.